kita nak faham dari sudut sejarah dan struktur adat, hubungan antara waris undang di peringkat luar itu dengan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Saya ada rujuk buku Samad Idris. Tadi saya sebutkan Samad Idris kan, yang saya kata bekas Menteri Kebudayaan. Ini buku Payung Terkembang. Buku ni tak ada lama sangat, tahun 1990 je baru diterbitkan. Dan buku ini Samad Idris sebutkan gelaran undang ini dia hanya muncul ketika era penjajahan British. Dia baru tau. Dia bukan benda yang lama. Okey, sebelum tu kita kena ingat, macam saya sebutkan tadi, sistem adat pepatih ni kalau kita tengok dia semacam demokrasi purba yang dipelopori oleh Datuk Pepatih dan Sebatang. Raja tidak digelar sultan ataupun maharaja, tapi disebut sebagai yang di-Pertuan Besar. Bagaimana kata undang ni timbul? Okey, dulu, dan bukan saja Samad Idris sebut, kalau saya baca semua buku sejarah pun sama. Untuk 5 luak, dia kan ada 9 negeri, kan, negeri 9 ni kan. 5 luak, ketua atau penghulunya dipanggil penghulu saja. Penghulu luak Ulu Muar, penghulu luak Jempol, penghulu luak Teraci, luak Gunung Pasir, penghulu luak Inas. 5 ni dirujuk sebagai penghulu aja, pembesar. 4 luak lain memakai gelar undang, iaitu undang luak Sungai Ujong, undang luak Jelebu, undang luak Johor, undang luak Rebau. Siapa yang punya kerja jadikan penghulu ni jadi undang? Datuk Penghulu Said Ali di Jelebu membawa masuk Inggeris ke luak Jelebu bersama-sama luak Sungai Ujong, Johor dan Rembau. Di situ mulanya perkataan undang itu. Samad Idris dia tulis dalam buku ni, istilah undang ni dia ke Minangkabau, dia cari, tak ada. Hatta di Minangkabau pun tak ada istilah undang. Di dalam Tuombo ada istilah penghulu. Tuombo Jelebu ada istilah penghulu. Di Minangkabau, undang itu, bila disebut undang itu undang-undang. Di Minangkabau maknanya di Palembang, di Pagaruyung sana. sana. Dia undang tu undang-undang. Istilah undang di Negeri Sembilan ni digunakan oleh penghulu luak-luak ni atas nasihat British sebenarnya, untuk memberi gambaran yang di luak ini, luak yang 4 ni, hal undang-undang hanyalah perlu merujuk mereka terus selaku ruling chiefs. Dan Inggeris ada di semua luak ni, dimasukkan di semua luak ni. Manakala di luak lain mereka akan merujuk hal undang-undang kepada Yang Tuan terus. Inggeris dengan tu menjadikan luak berempat ni dia istimewa dari yang lain. Inggeris dengan pecah perintah. Jadi ni kerja dia. Dia naikkan taraf yang 4 yang ini daripada penghulu ke undang dengan alasan mereka lebih besar. Kawasan jajahannya lebih besar dengan alasan itu dan macam-macam lah lagi alasan kan. Tapi sebab yang berempat ni sebenarnya ada banyak BJ sebenarnya, dan juga datang minta bantuan. Dengan itu Profesor Nur Halim Ibrahim juga dalam buku dia juga, Negeri Sembilan Daerah Kecil Pesaka Adat Warisan Kerajaan Berdaulat, pun mengatakan bahawa Datuk Haji Serun, penghulu Rembau pertama yang mula-mula menggunakan gelaran undang dan menerima allowance Inggeris pada tahun 1898. Jadi undang ni pertama kali 1898. Sebelum tu semua penghulu. Maksudnya mereka ni adalah pembesar. Okey, baik. Tu. Itulah dianya.